Hari ini Datuk Ayub Khan ziarah Ustaz. Kemarin dah ni. Ustaz sekolah dengan dia ke? Buana hati budi dia. Tapi hari ni tanya, kita kabar lah malah nak kabar. Jadi, Datuk Ayub Khan, dia ni, pangkat dia Ketua Pengarah Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Faham tak lagi? Mana paling besar lah dalam Malaysia ni. Kalau hal-hal narkotik. Faham? Dia pangkat besar. Jadi, dia ni satu sekolah rendah. Satu sekolah rendah. Cuma dia cekatang satu. Dia darjah satu, saya darjah tiga. Saya darjah lima, dia darjah tiga. Faham lagi? Bermakna duduk di mari sama. Cuma dah dia cek. Kita besar. Jadi dak lah sama-sama. Di kelas lain lah. Mungkin pernah kita bully dia kot. Mana tahu tak? Kita something kat sekolah dulu. Itu sekolah yang sama, kantin yang sama dan guru yang sama. Dia orang yang baik. Alhamdulillah, orang yang baik. Dia bercerita tentang kitab-kitab, cerita tentang agama, tentang ulama-ulama. Dia bukan cerita hal boleh. Faham lagi? Kemudian kita tanya masalah dadah negara, dia teranglah. Cuma dia ni orang yang pandai agama. Bukan kaling-kaling. Orang lain ni kata bukan kaling-kaling. Dia cerita tentang hukum hakam. Tentang pengajian, tentang guru-guru agama di Malaysia. Dia boleh ulah. Itulah orang ni. Lepas tu lebih pada tu kita tak boleh pelawak pula. Sekadar